adjust. Baru recordnya. Okey, sesi kita ni juga insya-Allah bila kita buat dari masa ke semasa kita akan record dan tim Sifubat lepas habis ni terus upload dekat YouTube. YouTube ni lah link secret kita buat listing dan bagi dekat dia orang. Kita boleh buat Telegram channel so letak dekat situ. Letak dekat situ. Okey, boleh? Okay, you all yang baru join, terima kasih. Terima kasih yang baru join. Tak on kamera pun tak apa ya. Tak on kamera pun tak apa. Santai-santai je. Jangan rasa terpaksa. Santai-santai. Okay. So, yang pertama kita akan tengok yang atas ni. Betul tak? Kita akan tengok yang atas ni. Dashboard ni. On track ataupun tidak. Jadi, manager sebagai contoh. Leader. Jadi, dia kena tengoklah performance macam mana. Kalau jauh daripada sasaran lagi, kena buat sesuatu ataupun mungkin kena ubah. Kena ubah strategi, ubah target. Okey. Dan sekarang ni, dekat sini saya sediakan data. Ini salah data ni. 2024. Okey. Jadi kita kena masukkan data sale dan profit pada tahun lepas. Contoh dalam kes ni 2024 Januari dia dapat 100,000, Februari 200, 300. Jadi untuk kuarter pertama dia punya revenue dapatan dia adalah 600,000. April 300,000, 123, 150. Okey. Saya bagi sikitlah dalam grup Kita kena masukkan data untuk tahun sebelumnya. Okey. Jadi di sini kita isikan 2024. Jadi bila kita nak tunjukkan performance, nak analisa performance ni, dia kena masukkan data sebelumnya. So paling senang kita masukkan data, biasanya kalau company besar dia letaklah 3 tahun. Kita letak standard 1 tahun. Compare tahun sebelumnya. Kita SME kan. Okey, Januari sampailah Disember. Jadi setiap kuarter tu dapatlah dia punya revenue berapa. Okey. Kemudian di sini 2025 revenue forecast. 2025 masukkan target you, target. Okey, bulan Januari target 300,000, bulan Feb 350, 500, 550, 450, 430, 390. So kita letaklah forecast kita. Dan net profit pula disebabkan dia dah tahun lepas, saya tak nak you complicated. Jadi saya just letak kolom berapa persen kena letak kat sini. Berapa persen? Letak je berapa persen you punya profit pada tahun sebelumnya. Okey? Hilang pula dah. Berapa profit pada tahun sebelumnya? Januari berapa? So saya letak persen saja untuk memudahkan you all, just key in je. Kalau ikut yang sebenar, you kena letak amount dia yang sebenar. Tapi dah lepas 1 tahun, jadi saya tak nak you all susah. Kita fokus saja untuk tahun ni. Jadi yang lepas tu you just masuk persen. Nanti automatic dia akan kira. So bila kita masukkan revenue 2024, revenue forecast 2025, kemudian kita masuk benda yang dah berjalan. Forecast ni jangkaan. Berapa yang kita nak capai ikut planning kita. So actual revenue 2025, yang ni yang sebenar. Yang sebenar, okey, Januari 249, Februari 257, March 336. Dapatlah quarter 1 843. Ni setakat bulan Jun. Jadi dapatlah Jadi kita dapatlah satu data dekat sini, graf yang memudahkan kita untuk analisa. Kita tengok kita tengok performance ni. Okey. Actual adalah yang bar ni. Actual 250,000. Tahun lepas 100,000 yang kuning ni.
Year 2024. Forecast 2025 300K. Tak capai sangat banyak. Dalam kes ni lah contoh. Ini just mock up saja. Contoh pun. Saja Semua tak capai target ni. Jun. Jun hampir capai target. Okay. Yang merah ini adalah sasaran kita. Yang hijau ini adalah yang semasa. Yang telah pun berlaku. Yang kuning ini adalah yang lepas. Tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Jadi dari graf ni, sebagai seorang founder, seorang manager, general manager, you dah tahu dah apa nak kena buat, apa backup dia. Maksudnya dari data hijau ni, you kena tengok ke depan. Ish, tak capai target ni. Jauh ni, kena buat sesuatu ni. Faham tak maksudnya? Itu dari yang pertama ni. Analisa data ni, you akan tahu apa benda kena buat. Apa plan kena buat ke depan. Supaya capai target, supaya tak jatuh. Biasanya kita ni just run untuk bulan ini saja. Bulan ni nak capai target ni, kita hanya tengok apa yang kita buat pada bulan ni. Betul tak? Betul? Okey. Kemudian, you akan tengok kat sini. Okey. Kemudian. Ini performance. Performance 38%. Okey. So, bila kita cerita tentang performance, kita tengok ni dulu. Okey, kuarter 4 2025, kuarter 3 2025, kuarter 2 2025. Ini belum, sudah. Ini sedang berlangsung, ini sudah. Ini sudah. Dari mana data ni? Dia datang daripada data yang kita key in dekat sini. Actual revenue ni dengan yang lepas. Tahun lepas. Yang ni dia tak masuk forecast. So, revenue untuk kuarter 4 kosong. Belum berlaku lagi. Kuarter 3 kosong. Okay. Sekejap saya just bagi cantik sikit. Dia tak jadi pula. Currency. Okay, jadi. Okay. So, revenue ni dia akan ambil daripada data-data sebelum ni. Dari data-data sini dia ambil. Jadi kita tahulah, kuarter kedua kita capai 990,000. Kuarter 1, 843. Cuma kat sini saya tak masukkan lagi dia punya target. Sepatutnya dia akan keluar merah ke hijau ke kan. Okay, nanti saya akan bagilah. Okay, kuarter 3 tahun lepas. Kuarter 4 tahun lepas macam mana? Okay, kemudian net profit. Apa yang penting dalam bisnes mestilah net profit. Contoh dalam kes ni, okey 630, 520, 234 dan seterusnya. Okey. Satu analisa yang digunakan pakai oleh company-company besar adalah apa orang panggil ni? Quarter on quarter. Satu kita menggunakan quarter on quarter. Okey. Satu lagi year on year. Year to year. Year to year. Okey. Ini untuk menunjukkan perbandingan perbandingan. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh, kita boleh lihat di sini kuarter kedua. Okey, katakan kuarter kedua. Kuarter kedua. 2025. Kita punya revenue katakan ni macam besar sangat Okey, 630,000. Kita ambil contoh saja. 630,000. Okey. Perbandingan dia quarter on quarter. Maksudnya kuarter yang kedua sekarang ni di compare dengan kuarter pertama. Kuarter dengan kuarter. Kita compare dia quarter on quarter. Okay. Tujuan dia untuk kita menunjukkan ada peningkatan ke tidak.
Kuarter, okay. 630,000. Sebelum tu 520,000 profit. Ini just contoh tak betul Nanti saya adjust. So kenaikan dia adalah 21%. 21%. Maksudnya kenaikan pada kuarter yang kedua berbanding kuarter pertama adalah 21%. Okey, kuarter pertama 2025 dengan kuarter keempat 2024. Yang ni 520,000, ni 234. Jadi berapa dia punya perbandingan kenaikan? 121,000. Maksudnya baguslah ni. Baguslah. Tapi untuk kuarter kedua setakat ni kita naik 21% saja dari kuarter sebelumnya. Maksudnya tak berapa cantik lah, tapi still baguslah, ada peningkatan. Peningkatan 21%. Okey. Kita tengok pula Okey, kita tengok kuarter kedua 2024 sebagai contoh sebagai contoh. 131,790 ringgit. Tapi kuarter sebelumnya 160,000. Maksudnya berkurang. Jadilah 17.6%. Maksudnya prestasi pada kuarter yang kedua ni kurang 17.6%. Dia tetap profit lagi tapi dia kurang. Kurang daripada yang sebelumnya. Okey. Boleh boleh faham ke? Mungkin ni ilmu baru, knowledge baru. Supaya kadang-kadang kita just ada data tapi tak ada analisa, comparison. Jadi kita mungkin akan rasa selesa, kita mungkin tak ada strategi yang nak diketengahkan, nak susun tu. Okey. So far boleh faham? Okey, jadi sekarang ni kita pergi dekat YOY. Year on year. So year on year ni perbandingan pada kuarter yang sama pada tahun sebelumnya. Iaitu kuarter kedua 2025 dengan kuarter kedua 2024. Okey, sebagai contoh, jom kita tengok Kuarter kita akan guna profit 630,000. Okey. Tolak kuarter kedua 130,000. Bahagi berapa? Kita test Okey. 379%, betul ke? 630 dengan 131. 379%. Okey. 225%. Tak jadi pula dia. Ni tak ada. Dia tak ada tahun sebelumnya tu. Jadi kita nak tahu 2025 sajalah. Okey. Yang ni tak ada sebab kita tak ada data 2023. Kalau ada data 3 tahun baru boleh buat. Tapi kita nak yang latest saja. Jadi di sini, dekat sini, inilah yang kita nak fokus tengok sekarang ni. Kita nak fokus tengok prestasi kita macam mana. Okey. 379%, 225%. Okey, quarter by quarter 21%. Okey, sekarang ni prestasi untuk quarter ni bagus ke tak bagus? Cuba you all komen. Saya nak tengok pemahaman you all. Bagus ke tak bagus? Q on Q ataupun Y on Y yang bagus? Okey, cuba komen, cuba komen, cuba komen. Nazif, Nazif. Nazif join tu. Nak masuk public listed ni kena mahir ni. Nazif. Macam mana target IPO Nazif? Dah berapa cawangan? 50 cawangan Nasken Coffee yang terbaru bawa office Sifubat. Ni mesti ada buat kan? Mesti ada buat. 43 cawangan. So target IPO-nya bila? Banyak kena jumpa pakar-pakar lagi tu.
Branding kena kuat ni, game-game ke depan kena susun. Kena jumpa tokoh-tokoh hebat. Untuk makluman you all, insyaAllah insyaAllah sahabat kita Nazif dari Nasken Coffee ada rezeki insyaAllah tahun ni masuk IPO. Tahun ni ke cadangnya Nazif? Tidak tahun ni, insyaAllah tahun depan. Sekarang ni tengah susun paper, tak lama lagi insyaAllah dia akan mengikuti T-Life. T-Life akan masuk dalam masa terdekat. Yang dah masuk Oriental Coffee. Oriental Coffee baru ada berapa cawangan? 100 juta dah sale. Hari ni saham dia naik lagi. Okey. Yang ni lah antara yang kita nak monitor selalu. Okey, yang lain boleh faham ke? Boleh faham ke? Agak-agak boleh start gunakan tak analisa performance begini? Siapa yang rasa dia nak template ni? Siapa nak template ni? Cuba komen. Tak cukup komen, kita malah bagilah. Saya nak bagi esok. Saya nak adjust sikit. InsyaAllah esok saya bagi. Sebenarnya dari high circle yang sebelum ni kita adjust lagi. Siapa nak lagi? Siapa nak lagi? Ini versi simple lah simple. Supaya senang. Kita ni founder tak reti nombor-nombor account ni. Jadi kita gunalah benda yang macam ni. Senang. Okay. Dah lama saya tak gunakan ni. Nanti dia akan monitor. You all key in data. Key in data dan akan masuklah data-data baru tu. Baik. Okay. So dekat sini. Seterusnya. Boleh ke kita sambung? Kita habiskan 9.30 boleh tak? Kita habiskan 9.30. Yang ni dia tentang data dulu. Dia tentang data saja dulu. Okay. Data ni dia tak sah tanpa financial. Betul tak? Financial. Ini lebih pada performance revenue. Profit and performance revenue. Seterusnya saya masukkan financial. Tapi financial bukanlah accounting. Bukanlah balance sheet. P&L yang complicated. Ini lebih kepada founder untuk ketahui Okay. Of course, kita ada KPI kan? Kita ada KPI dalam bisnes kita. KPI COGS, contoh, 35%. KPI marketing, 10%. KPI admin, 35%. Ni atas kita. Kalau pernah masuk yang sesi saya sebelum ni, boleh masukkan berapa KPI you all semua. Okay? Dia tidak boleh lebih daripada KPI tersebut. Contoh COGS. Kalau sales 100,000. Contoh kita dah set dah. KPI kita 35%. Adakah okey ataupun tidak? Tak payah susah-susah. You all tengok dekat sini. You tengok dekat sini. COGS for 2025. Garis, bawah garis merah, okey. Maksudnya atas ni adalah KPI dia 30%. 35%. So dekat sini. Mana tadi? 35%. Dia bawah garis merah ni. So maksudnya under control lah. So bila under control, kita rasa lega lah sikit. Maksudnya pembelian barang kita, kos barang kita tu dalam kawalan. Maksudnya pembelian barang yang terjual pada bulan itu. Contoh dalam kes ni, 29, 28, 23, 26, 26. So dia bawah 35. Macam mana dapat tu? Dia bila kita isi data dekat sini. Ada data kat sini kan? Ada data. Actual COGS. Masukkan berapa. Jadi account kena dapatkan. Masukkan dekat sini. Jadi founder ni dia nak tahu. Dia tak nak tahu nombor yang complicated. Dia nak tahu okey tak okey. On track ke tidak. Costing kita dalam kawalan ke tidak. So kalaulah dia bukan dalam kawalan. Kita kena buat sesuatu lah. Betul tak? Kemudian marketing cost. Marketing cost. Oh, kat sini kenapa lebih 13%? Contoh Nazif lah. Dia tengok kat sini, ni kenapa lebih 13% ni? Kita standard 10 tapi 13 boleh consider lagi lah. Barrier ataupun
ekstra lah kan. Kalau 15% mungkin Nazir boleh marah. 13, 13, 10, 11. Okey. Tiba kos tu bawah sangat. Mungkin tak guna bajet sangat. Kalau sale besar, kos rendah, tak apa. Tapi katakan bajet 3% je pakai. Tapi sale drop. Maksudnya tim marketing kita tak perform lah. Tak betul-betul menggunakan bajet yang sepatutnya. Patutlah sale drop. Rupanya bajet tidak digunakan. Bajet marketing tu. Okey. Kemudian admin cost. Ni banyak isu ni. Terutamanya F&B. Siapa F&B kat sini? Saya nak tengok siapa yang ada F&B hari ni. Nazif, Nasken Coffee. Okey, lagi siapa lagi? Ada Eja. Tak ada dah. Ada. Okey. Ataupun mereka yang servis lah. Mereka yang servis sebagai contoh. Admin cost. Kali ni saya tak isikan sebab itu dia kosong. Katakan saya isikan kat sini. Katakan 40,000. 34,000. 23,000. Contoh. Jadi keluarlah data kat sini. Oh, under control, under control. Sebab KPI kita dalam contoh ni 35%. You kena set lah KPI you. Okey. Under control. Cantik. Okey, katakan saya masuk lagi. Tiba-tiba satu bulan tu tinggi. 90,000. Mungkin tambah staff ke, allowance lebih ke, tak tahulah. Okey. Contoh. Melebihi. Agak-agak nak marah tak? Kenapa lebih ni? Saya buat besar lagi lah, tinggi lagi. Dua, contohnya 140,000. Okey. Contoh kita sebagai kalau founder kan dia tengok sendiri kenapa terlalu tinggi ni? 57%. Okey, HR tolong explain. Finance tolong explain. Kat sini kita monitor costing. Bila kita monitor costing kita ni, insya-Allah sale pun boleh adjust, profit pun boleh adjust. Siapa makin nampak? Siapa makin nampak? Siapa nampak apa yang saya maksudkan? Siapa nampak? Sila komen. Nampak, Sipu? Nampak. 15 minit lagi kita akan berakhir. Okey, komen, komen, komen. Nampak? Paksalah diri untuk komen. Dan antara yang penting di sinilah yang kita nak tengok. Bisnes kita ni untung ataupun tidak. Profit ataupun tidak. Satu kita tengok by quarter tadi. By quarter tadi dah nampak dah berapa profitnya. Okey. By quarter dah nampak dah berapa profitnya. Sekarang ni kita nak tengok bulanan. Bulanan dia macam mana? Bulanan dia. Bulanannya macam mana? Net profit okey tak setiap bulan? Tapi based on jualan pada bulan tu. Kita tak kira cash flow. Cash flow suruh account yang kira. Jadi kita tahulah profit kita pada bulan tu okey. Cuma kalau duit tak ada, kat situlah mungkin kita kena tengok balance sheet ke, P&L ada beli barang ke. Barulah kita tengok. Tapi yang penting kita tahu profit kita tu okey ke tak okey. Dalam kes ni, KPI profit dia adalah 20%. Sekarang ni kita dapat okey 40, 45, 60. Cantik ni. Tapi ada satu rendah kat sini, 6%. Cuba kita buat negatif kalau negatif. Kita buat satu negatif. Okey, katakan kat sini. Ni, nampak ni negatif. 62%. Jadi kita tahu yang hijau, yang merah. Kalau merah tu negatif, kena tanyalah tim kita. Jangan sampai 3 bulan baru nak check. 6 bulan baru nak tahu negatif. Kalau kita tahu setiap bulan, kan lebih selamat. Betul tak? Betul ataupun tidak? Okey. Jadi di sini, habislah bahagian data ni, yang basic ni.
Okey, saya tunjuk satu contoh satu contoh company besar lah. Okey, you all nampak ke skrin saya? Saya stop dulu, saya tukar skrin saya tukar skrin. Okey, ni last. Okey. Ah, kebetulan saya ni hari-hari saham dan terlibat investment saham, banyak juga saya study pasal financial. Okey, saya tunjuklah satu saham yang saya beli untuk investment. Ni. Ini annual. Okey, 2016 sampailah sekarang. Okey, kita besarkan sikit. Kita ambil company besar, company berhad. Ini dia punya revenue, sale dia. Ini adalah profit dia, untungnya berapa? Untungnya berapa? Contoh dalam kes ni tahun 2024 dia punya sale revenue dia 13.3 bilion. Okey, untuk tahun ni baru 2 kuarter. Baru 2 kuarter dia dah 8 bilion. Okey, untung dia 912 million pada tahun 2024. Untuk tahun ni baru 2 kuarter dah untung 424 million. So financial ni cantik lah. Ini annual, kita tengok kuarter. Kuarter 2 2025 3.9 bilion. Kuarter 1 4.1 bilion, dia menurun sikit. Ini percentage dia berapa? Margin profit. Ni margin 5.6%, 5%. Ini pun kita nak monitor. Margin macam kita 20%. Sebab kita ni SME, ini company besar dia lain. Dia tengok model business juga. Lepas tu ni yang saya cakap tadi. QOQ, YOY. Hijau 7%, 5%. Contoh, saya ambil lah satu company kopi. Sebab Nazif ada ni kan. Okay, kita tengok kopi. Oriental Coffee. Siapa pernah minum Oriental Coffee? Dia punya modal sekarang ni, duit dia 1.7 bilion, betul ke? Okey. Revenue 103 juta. Boleh lawan ni Nazif. 103 juta. Dah masuk listing baru 103 juta. Net profit 13.82 juta. Tapi dia capai bintang ni sebab dia lebih tinggi, tertinggi lah. Kenaikan dia 6%. YOY tak ada sebab dia baru masuk. Tapi kalau kita tengok report dia yang lain, ada. Report financial dia ada. Kita ambil company lain lah ya. Ni sebagai contoh. Okay. Ni jatuh. KPJ. Jadi sebab itu investor lari baru-baru ni. Sebab dia jatuh. Merah. Menunjukkan prestasi itu tak berapa cantik. Tapi dia cover balik. Yang mana dia cakap kuarter ketiga, kuarter kedua, ketiga dia memang cakap dia boleh capai. Ni ada berita dia ni. Ada berita dia ni. Dia cakap, okay, KPJ Healthcare likely to face challenge. Okay. Bla 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 bla. Dia ada buat yang baru. Okay, dia akan dapat lebih besar lagi. Jadi plan dia tahu bila prestasi dia tak bagus, dia susun plan yang seterusnya. Okey, kita ambil inspirasi daripada company besar. Sale kuarter 2. Oh, sale kuarter 2. Okey, saya share balik dekat Nazif tadi. Sale kuarter 2. Oriental Coffee Okey. Oh, kuarter kedua 103 million. Salah tengok. Kuarter 1 97.8 million. Gila dia punya sale. Salah tengok tadi. Kalau tahunan dia 2000 berapa ni? Untuk tahun 2025 dia dah capai 201 million. 201 million. Okey, untuk kuarter Kuarter pertama
97.8 million. Kuartal kedua setakat ni tak habis bulan 6 lagi, 103 million. Boys, prestasi yang sangat memberangsangkan ni. Tak lama lagi kita tunggulah kawan kita Nazif dia masuk sini. Kita akan tengok data-data dia berapa ratus million. Ah, kita nantikan InsyaAllah. Projek pertama dari alumni Sifubat yang akan masuk listing. Kita doakan. Okey. Okey. Jadi dari prestasi tadi, okey last Dari tadi last 9.30 habis, 7 minit lagi. Kita nak buat analisa lah, analisa macam mana nak improve. Macam mana nak improve. Jadi saya ada sediakan okey, you all nampak ke skrin ni? Tak nampak Okey, saya share screen. Mana dia? Okey, nampak tak skrin ni? Saya ada sediakan AI ChatGPT Business Performance. Business Performance untuk bantu you all. Tapi saya baru buat lah, dia tak finalize lagi. Okey. BPO. Business Performance Optimization. Tolong analisa business performance saya. Okey. Ni yang you kena masukkan ni. Nombor 4 you kena masukkan apa penyumbang-penyumbang pada prestasi tu. Jadi di sini satu cara paling senang, kalau you dah key in kat sini senang. You dah key in kat sini. Okay, saya kecilkan. Okey. Saya pun upload. Nampak ke data tadi kita masukkan dekat Chat GPT. Okey. Sila guna data yang saya upload ni. Ni bisnes F&B. Jual kopi contoh just contoh. Okey. Bagus ke tak bagus ni? Ini baru draft saya ni. Yang ni tak settle lagi. Yang ni kita kena masukkan ni. Apa yang menyebabkan jualan-jualan tu? Kena masukkan maklumat-maklumat ni. Okey. So dekat sini dia buat analisa kan. Analisa. Okey. Dia tolong kita permudahkanlah data tu. Dan sekarang ni, kalau sesuatu bisnes tu kan, berdasarkan prestasi tadi, kita tengok balik prestasi tadi. Okey, kita tengok prestasi graf ni. Kita tengok quarter revenue, QOQ, YOY. Okey. Dari sinilah kita menentukan apa strategi. Okey, kenapa dia menurun? Contohnya Januari. Januari dia menurun sebab apa? So data tu dia tak lari daripada ni. Yang pertama adalah biasanya satu-satu bisnes, apa yang menyumbangkan turun naik sale dia? Contohnya ada produk baru, projek baru. Ada produk baru, projek baru. Jadi projek baru itulah yang akan meningkatkan sale tu. Contoh kita tengok KPJ tadi, KPJ. Okey, kita tengok KPJ.
Dia tahu dia punya prestasi dia tak bagus kan. Jadi apa yang dia buat? Dia umumkan, dia nak tarik balik pelabur dia, dia umumkan, okey, dia akan membina 15 tingkat bangunan KPJ Ampang Puteri dan 10 tingkat KPJ Penang. Ah, dari Al-Aqar Healthcare Rate total 24 million. Ini projek baru dia lah. Projek baru dia. So, dengan projek baru ni, boleh naik tak dia punya revenue nanti? Of course, boleh naik. Jadi, dari situlah investor datang. Okey, ini contoh. Projek baru. Projek baru, Projek baru. Okey. Produk ataupun projek baru ataupun projek yang dah ditamatkan ataupun terminate produk yang dihilangkan. Okey, itu satu contoh. Kedua, prestasi jualan produk. Ini tentang demand. Kenapa sale drop ni? Pada kuarter kedua ni ataupun bulan bulan ke-6 drop, bulan ke-5 drop. Sebab apa? Mungkin demand menurun. Demand menurun, pelawat menurun. Kalau mereka yang ada kedai, mungkin pelawat dia menurun. Jadi di sini bahagian marketing kena main peranan, bahagian sale kena main peranan. Betul tak? Ah, margin profit paling tinggi pada bulan Mei menunjukkan mungkin ada peningkatan dari segi harga jualan. Sekarang ni maklumat tak dimasukkan, dia tak tahulah. Dia cakap margin profit tinggi pada bulan Mei, tapi dia tak tahu. Sebab saya tak masukkan. Okey, prestasi jualan produk. Okey, jualan produk ni termasuklah produk baru, produk lama, produk reputation rate, okay? Transaction, orang beli package dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang memberi impact kepada sale. Apa dia? Sale channel lah. Saya buat ni dalam konteks SME. Biasanya kalau orang yang masalah sale statik ke, menurun ke, kita tengok benda ni dulu. Kita tengok benda ni. Okay? Sale channel. Mungkin kita punya platform, kita punya sale channel tak kuat dah. Mungkin agent tak efektif dah. Mungkin agent tak efektif. Mungkin kita menggunakan uh, marketplace TikTok dah tak sama macam sebelum ni. Kena tambah sale channel ataupun duplicate sale channel ataupun sale point. Sebagai contoh. Okey. Kemudian, nombor 4, kategori pelanggan. Mungkin kita tak ada kategori-kategori pelanggan yang boleh difokuskan. Contohnya sebelum ni kita taram je semua orang. Contoh kalau saya buat kedai kopi lah, katakan Nasken Coffee. Sekarang ni fokusnya adalah orang office. Tapi kita tak fokus sangat orang office dengan family hujung minggu. Tapi kita tak fokus sangat orang bujang. Contoh, mungkin kita tak fokus kepada penggemar-penggemar tea yang tak suka kopi. Macam Starbucks kan dia ada tea kan. Jadi kita boleh adjust dari segi product development supaya kita punya performance tu menjadi lebih baik. Yang mana kita memenuhi uh, produk demand mengikut kategori pelanggan. Contoh kalau kita ni bisnes apa nama tu, burger, steak. Kena tengok kategori-kategori pelanggan ni. Kemudian data traffic conversion. Data traffic cukup tak cukup untuk mereka yang ada outlet. Siapa yang ada outlet? Dira Spa sebagai contoh. Ajak Ezan. Okey. Lagi siapa lagi? Contoh Amira Rashid. Traffic memainkan peranan. Macam Cikgu Naim. Dah traffic dah standard dah. Okey. Konsisten. Dia bukan isu traffic. Isunya conversion. Conversion, efek dia kat mana? Marketing, platform, copywriting. Faham tak maksudnya? Okey. Yang ni tak ada data. Kalau kita ada data ni, kita masukkan. Okey. Kita type je apa yang kita kita tahu kan. Yang kenapa sale naik, kenapa sale turun tu kita beritahu. Okey, bulan Mei ni, okey, contohnya bulan Mei
Bagus sikit sebab guna 30 influencer. Contoh. Okey, guna influencer melonjakkan prestasi, revenue, bla bla bla, ROI dari ini, bla 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 bla, tapi hasil berganda. So cadangan, nampak dia bagi cadangan. Strategi lanjutan berdasarkan finding ni, ulang optimal influencer campaign, track ROI. So gabung pula influencer gabung ad retargeting, focus influencer micro niche. Katakan bulan April cash flow kacau sikit. Ada apa? Kesilapan kewangan. Jadi kita masukkan poin-poin berdasarkan apa isu you. Contoh bulan 3 tak bagus sale dia. Apa apa maksud sale tak bagus? Trafik kurang 50%. Contoh. So dekat sini dia akan bagi tahu punca-punca dia. Ah, bagus ke tak bagus? Lepas ni tak ada pening-pening kepala lagi. Suruh tanya saya tak tanya-tanya. Guna ni saya punya otak ni dekat sini. Dia tolong terus. Okey, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Okey. So InsyaAllah lepas ni kita punya business tu lebih lebih orang kata on track lah, lebih on track, senang monitor dan insyaAllah menjadi lebih bagus. Okey, saya rasa dah terlebih masa. Boleh tak esok saya bagi benda-benda ni? Template tadi dengan AI tadi. Okey, siapa nak? Sebelum tu saya nak komen, nak tanya, siapa nak? Siapa nak? Cukup 12 komen baru kita bagi. Oh, Puan Isma ada rupanya. Okey, Amira, Fatimah Jana, Amira Rashid, Hajah Norizan, Fahmi Moy, okey, Diraspa. Okey, boleh tak saya bagi esok? Saya boleh je bagi malam ni, tapi nak adjust sikit lah, nak adjust sikit. Adjust sikit. Version satu, version satu. Nanti kita upgrade lagi. Okey? So, sebelum kita habis, ada persoalan tak? Kita open soalan. Siapa yang nak keluar, boleh keluar sekarang. Siapa nak bertanya, kita beri peluang untuk bertanya. Nak bercakap boleh, nak komen pun boleh, nak tunjuk muka pun boleh. Terpulang, bebas, bebas. Okey, cuba komen, cuba komen. Esok Syira, ada ke Syira dalam ni? Syira tak ada. Lepas ni siapa yang business review dengan saya kena isi yang ni tau. Kena isi, saya nak analisa tu lebih cepat. Ha. Okey, ada persoalan? Kalau tak ada soalan, just turunkan apa yang you dapat malam ni. Ucap sesuatu sebelum kita tamatkan sesi kita malam ni. Ada yang segan, dia WhatsApp dekat saya. Ha, ada yang WhatsApp kat saya. Tak ada juga. Mungkin busy, tengah makan semua. Okey, tulislah apa-apa sebelum habis. Tulislah apa-apa sebelum habis dan sebelum habis, saya tunggulah 3 minit ni. 3 minit. Okey, ada? Tak ada juga, tak ada juga. Okey, Isman Nisa nak naik susah kan kat luar kan. Okey, insyaAllah minggu depan kita akan buat lagi. Tapi minggu depan saya akan buat pada waktu weekday supaya team you all boleh join. So, minggu depan saya akan lebih fokus kepada marketing AI. Boleh tak? Marketing AI. Supaya team you all boleh guna, terus boleh practice, terus boleh gunakan, boleh jalan terus. Dan minggu satu lagi saya buat selang-seli akan ada sesi dengan founder leader macam ni. Mengikut keperluan. Dan kalau sesiapa ada request topik apa, boleh WhatsApp saya. Kita akan buat custom untuk you, tapi you orang lain pun boleh belajar. Contoh seorang ni dia WhatsApp saya, macam mana nak win dalam market. Pesaing makin ramai. Nama brand dirahsiakan. Yang ni kita buat minggu depan. Okey tak? Siapa setuju? Topik cadangan ni.
Macam mana nak win dalam market? Pesaing sangat banyak. Yang ni kita buat minggu depan. Tapi kita buat weekday. Weekday biasanya Khamis ataupun Jumaat 10 pagi, 12 tengah hari. Sejam 2 jam je. 11 10 pagi, 11 12 12 10 hingga 11 ataupun 12. Okey, yang ni tim si Fubat ya, tim si Fubat Anis, Siti tolong ambil topik ni bagaimana nak win dalam market. Tukar pada AI tadi. Tapi kita cuba combine AI. Kita combine AI. Macam mana nak menang dalam pasaran dan ini akan melibatkan research. So saya akan bagi research AI research AI untuk you all untuk mudahkan buat research dan kalau boleh saya nak you all cari 3 hingga 5 kompetitor. Apa kekuatan dia dari segi financial, segi branding, marketing, okay? Supaya kita boleh gunakan dalam kita punya sesi nanti. Okey, Amira Rashid, terima kasih ada Sifu ajar guna teknologi dan how to hack dengan method ni untuk kita lebih perform. Okey, saya baca Hajah Norizan. Terima kasih Sifu atas usaha bantu kami. So saya harap minggu depan you all join tapi saya jenis tak nak paksa. You santai-santai je. Kita tak nak you all paksa. Okay? Cuma minggu depan kita buat weekday. Kalau you all tak boleh join pun, suruhlah partner ke, leader ke, team join. So kalau hari minggu depan tu, team marketing antara yang penting lah. Team marketing, manager. Okay? So saya akan mula committed untuk sharing coaching ni. Ni dipanggil sesi sharing coaching. Setiap minggu. Setiap minggu. Kalau untuk founder, saya prefer malam saja. Untuk melibatkan tim, saya buat siang. Okey tak? Mohon maaf ya, saya agak busy dalam 2 minggu ni. Sebab saya urus anak-anak saya seorang-seorang. Wife saya dah duduk hospital dekat 2 minggu dah. So, setiap petang ulang-alik melawat wife saya di hospital. Kalau tidak, kesian dia. Bawa anak-anak semua. Jadi, saya beli makanan. Tengok anak, ambil anak sekolah. Sekarang ni lah. Okey? Tapi itu bukanlah alasan ya. Bukan alasan untuk kita buat sesi-sesi macam ni. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih. Saya ucapkan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak WhatsApp saya nak suruh share topik apa next week, bagi tahu. Bagi tahu je. Ada masalah, bagi tahu je. Sifuk macam Puan Isma baru ni WhatsApp saya. Macam mana nak buat brand identity tu? Kita dah ada tool-tool dia. Saya masukkan pub siap bagi. Cuma nak validate dia lagi. Betul tak? Betul tak Puan Isma Nisa dari Alpha Batik? Sekarang ni dengan teknologi kita boleh cepat, kita boleh laju sebenarnya tanpa alasan. Cuma Puan Isma buat sampai settle, sediakan dalam bentuk plan, proposal. Nanti kita validate. Bagi saya tengok. Okay, so terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Anis, tolong matikan. Saya punya mouse habis bateri. Tak boleh nak tekan kat mana ni. Recording tolong upload ya esok Anis. Terus bagi saya esok pagi.